Hari ini saya bersama-sama dengan Datuk Syed Kamarul Zaman, Pengerusi Mawib dan juga Ketua Pegawai Eksekutif Mawib. Alhamdulillah kita meninjau tapak insya-Allah bakal dibina masjid warisan berhadapan dengan Tun Razak Exchange. Dan masjid ini merupakan salah satu daripada usaha yang dilakukan oleh Mawib dan kerajaan untuk memenuhi keperluan jemaah yang dikatakan lebih kurang 10,000 di kawasan sekitar Menara TRX ni. Dan masjid ini insya-Allah dalam perancangannya akan dibina dalam masa 3 tahun dan kita akan mulakan gerak kerjanya pada tahun ini dan insya-Allah ianya akan dibina dengan menggunakan teknologi terkini yang alam sekitarnya yang selaras dengan apa yang dikehendaki dalam dunia pada hari ini. Dan lebih menarik sekarang adalah bagaimana ianya akan dapat memenuhi keperluan jemaah dan kita jangkakan masjid ini akan dapat menampung lebih 6,000 jemaah dalam satu masa. Jadi kita ada lebih kurang 4.6 ekar dan kita akan bangunkan masjid dalam taman dan ini akan menjadi salah satu daripada bangunan ikon yang betul-betul berhadapan dengan Menara TRX. Dan insya-Allah kita cuba lakukan yang sebaiknya dengan seni bina yang terbaik. Barangkali kali ini seni bina yang dekat dengan Malaysia Madani. Terima kasih. Kos dia berapa dah? Kosnya masih lagi dalam peringkat umumnya kita boleh beritahu ke? Okey. Setelah melihat ini awal ya, awalnya kita menyangkakan dalam lingkungan 60 juta ringgit kos pembinaan Masjid Warisan Jalan Davis ini. Ya. Memang nama masjid dia Masjid Warisan. Iaitu cuma kita namakan, itu belum ada nama-nama yang khusus, tetapi untuk pengenalan pada hari ini kita namakan dia, kita sebut sebagai pembinaan Masjid Warisan dulu. Apapun nama akhirnya nanti akan ditentukan oleh pihak kerajaan.